macam PJL mungkin orang dah tahu jalan cerita dan sebagainya. Macam yang ni mungkin tak ramai orang tahu jalan cerita dia macam mana kan. Mungkin macam masih lagi yang ditanya-tanya macam mana. Jadi adakah lebih mudah untuk menggarap juga ataupun betul macam ni? Susah. Ada dia punya challenge orang kata, cabaran tu buat. Satu kisah Raja Melaka kahwin dengan puteri Cina ni orang dah tahu kan, tapi dalam sejarah dia tidak ada cerita dia, tak ada. Dia just event tu ada tapi cerita tu tak ada. Kisah cinta dia orang ni. Ini roman, romance. Cerita lain bukan cerita perlawanan apa semua. Ni cerita romance. Walaupun ada aksi dan peperangan apa semua tu, tapi dasar dia adalah cerita roman. Lagu-lagu pun romantik lagi. Saya peminat teater yang serius, tapi saya juga suka pada musical. Teater serius ni lain kali saya buat lah. Akan buat lagi lah. Berapa lagu betul? 30 lagu. Banyak lagu. 30 Yang lagu macam konsert ke apa? 30 skor. yang akan dimainkan tengok. yang akan dimainkan semasa pementasan. Lebih daripada 13 lagu. Akan ada maksudnya akan ada album tersendiri. Patut buat album kan? Album tu nak kena ada sesi recording yang serius lah. Bukan recording itu tak serius, ada. Kita ada buat recording juga yang sesuai untuk persembahan. Untuk melihat sesi latihan semua pelakon tu macam mana? Ya tu nak kena bagi dia punya bagian-bagian dia, bagian aksi hari dia, bagian belajar bahasa, dia ada dalam cerita ni, dia ada bahasa Cina semua ada. Bahasa Cina, sedikit bahasa Siam. Tak azamah. Betul, kalau macam yalah teater ni mungkin dia punya audience tu kalau dalam kalangan generasi baru ada mungkin, tapi tak cukup besar kan. Jadi macam mana untuk sebab yalah design tu sebenarnya, design teater tu kalau kita tengok kita bukan nak cerita apalah, tapi kalau dulu tu kita tak design untuk contemporary punya orang-orang contemporary ni. Orang selalu buat kalau teater musical tu bangsawan. So bila cakap bangsawan dia orang ingat pada yang tradisi kan. So dia ada penonton dia lah. Tapi tak menyeluruh lah kan. Walaupun ini menggunakan unsur-unsur tradisi, sebab cerita tu memang cerita epic tradisi. Latar dia. Periodnya. Tapi dia fiction, dia bukan cerita betul. Watak-watak dia tu memang ada mungkin dalam sejarah lah, tapi cerita macam cerita Hang Tuah gitu lah. Datuk Liu tu Puteri Hang Lipur ke? Liu tu versi lain. Sebenarnya kerjasama Icon dengan Roman Abadi dah banyak kali. Yang mana dari Cipta 1, 2, Cipta Raya, Cipta 3, Cipta 4. So kita keserasian kita bekerja dengan understanding kita sangat kuat. So apabila Datin dan Datuk kata kita collaborate buat teater, saya kata okay, why not. So I think benda ni berlaku pada last year. Kita first time tengok Datuk M. Nasir menjadi pengarah, arahan beliau. Bukan konsert, bukan nyanyi, ini adalah live acting dan singing. So sesuatu yang very very artistic and human touch. Teater tu insya-Allah dia akan berlangsung selama 2 jam, lebih 2 jam 30 minit. Ya, insya-Allah. Jadi apa yang saya buat adalah setiap tahun saya akan ada peruntukan satu teater setiap tahun. Jadi saya telah memilih untuk Mansur dan Liu ni untuk teater tahun ini untuk saya. Saya datang uji bakat yang diorang buat Roman buat ketika itu di audition dan alhamdulillah terpilih. Dia just macam okay, Datuk M. Nasir
dia nak buat musical Mansur dan Liu. Terus saya kata, okay, aku nak try lah, aku nak buat lah, mesti lah lagu-lagu dia best. Dan terbukti memang lagu-lagu yang Datuk buat untuk teater musical Mansur dan Liu ni semua lagu-lagu baru dan memang tak tahu macam mana nak explain, korang kena datang tengok. Okey, untuk teater dia sebenarnya bila teater ni sebab nak pula lagi dia jadi teater musical. Dia di dalam teater musical ni kita kena menari, kita kena menyanyi dan kena berlakon lah. Kena bawa karakter lah, dan semua benda itu dilakukan secara live. Tidak macam kita syuting, kita boleh cut kan. Tapi untuk teater tak ada. Kita sekali kita dah mula, dia tak ada sehinggalah tamat barulah kita berhenti pada berlakon itu. Itu kepayahan dia, semua nak kena on point, semua nak kena hit the mark, semua yang kita dah rehearse berbulan-bulan. Dan itu juga satu benda di mana kita rehearse scene itu dah sebulan lebih, dan rasanya itu dah untuk saya sebagai seorang pelakon, bagi saya lebih puas untuk berlakon di atas pentas teater sebab kita jalan terus daripada awal sampai habis. Tidak macam di filem ataupun di depan kamera kita boleh cut, kita boleh alter itu ini. Itu lebih senang lah untuk saya sebagai seorang yang bermula di pentas. Seboleh-bolehnya kita mengurangkan kesilapan lah, sebab yalah kita pun dah rehearse benda ni banyak kali dan tak mungkin juga takkan ada buat salah kan, mesti ada juga. Tapi kita macam mana kita akan cover benda tu, sebab kita dah biasa, jadi kita boleh tahu macam mana kita nak cover kesalahan-kesalahan tu. Dan untuk seorang pelakon teater, dia punya tu audience tak tahu apa yang bakal berlaku. Jadi walaupun kita tahu ni silap, tapi sebenarnya audience tak tahu pun benda itu silap ataupun tak, tapi macam mana kita cover benda tu. Saya memegang watak Syahbandar, seorang yang menjaga pelabuhan Melaka. Itu watak saya, sangat setia, sangat bangga dengan Melaka. Itu wataknya Syahbandar ini. Untuk saya, walaupun dia orang baru ke apa ke, tapi diorang semua datang audition dan diorang mesti dipilih atas kelebihan diorang itu, bakat-bakat yang diorang tunjukkan, dan background diorang bukannya datang daripada kebanyakannya dalam pementasannya ini semuanya ada background pernah buat teater ataupun belajar tentang teater musical. Jadi tak banyak masalah. Pada semua yang di luar sana, jangan lupa untuk saksikan teater musical Mansur dan Liu yang akan dipentaskan di Istana Budaya bermula 10 hari bulan 9 ini. Jangan lupa segera dapatkan tiket. Saksikan beramai-ramai satu masterpiece Datuk M. Nasir dalam teater musical Mansur dan Liu, di mana akan bermula pada 10 September nanti, dan dapatkan tiket pada hari Isnin, iaitu 10 hari bulan Ogos, di www.tickettoyou.com.my/Mansur dan Liu. Tiket mampu milik mulai daripada harga 88 dan paling mahal 400 sahaja.